Tu ada kapal terbang. Kejap, tunggu nak. Oh, ni selamatkan barang-barang. Sikit lagi, dua lagi. Tolong. Ya, terbaik. Tahniah. Petron lalu checkpoint kita yang seterusnya. Okay, what do we have here? Fine, kalau ikutkan tentatif kita akan berhenti kat Benta. Tapi tak menarik lah kan. So kawan-kawan, kalau ikutkan tentatif kita akan berhenti kat Benta. Tapi tak menarik lah kan cabaran kita ni. Jadi aku nak kita daripada hentian Gumesang ni kita direct ke Benta. Okay, bertenang. Jadi kalau kita dapat harungi cabaran ni, malam ni aku belanja makan sedap-sedap. Makanlah makanan paling mahal malam ni. Saya tak nak makan sedap. Betul? Saya nak check in hotel. Kita tengok kita check in hotel ke tak malam ni. Saya nak hotel pavilion. Okay, alhamdulillah kawan-kawan menyahutkan cabaran. So dekat sini kita dah full tank. Ya, suka sangat. Kita akan terus sampai ke Benta. Benta pula, Bentong. Sini ke Bentong 185 kilo. Ikut Waze lah. Cukup lah. Jadi cuma endurance tu tahan tak tahan lah 180 kilo. Biasa kalau rider 100 kilo dah berhenti lah. Tadi kita pun 100 kilo je kita dah barai. Kita tengok macam mana ketahanan mental kita, tahan ke tak tahan. Bismillah. Minyak dah full. Mari kita bergerak. Okay, Jennifer seperti biasa. Buka lampu dah pun. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Okay, korang jangan lupa ambil beg kat sini. Tu ada beg tu. Tak boleh. Hui. Kiri. Hujan. Suasana hujan. So tadi dekat masa kita orang berhenti edit video kejap, buat video terus edit, ada bikers yang tegur. Jadi kalau ada bikers tu tengok video ni, so bolehlah tag kami ataupun komen kat bawah. Komen kat video YouTube saya ni. Jadi kita boleh bersalam bikers lah. Terima kasih sebab tegur. Tapi saya rasa dia datang daripada TikTok Jenny lah, bukan TikTok saya. Tapi apa pun memang steady. So guys, aku nak ulas sikit lah pasal motor yang aku bawa ni, 450 SR. Surprisingly semuanya setakat ni lah, majority okay. Maksud aku performance dia sekali kau tarik dia memang pergi lah. Dia tak menghampakan lah. Dia tak ada delay. Maksudnya dia bukan Gina. Ada kereta potong. Okay, dan dia tak senang mati lah enjin. Contohnya dekat RPM rendah pun Gear 5 masih lagi tak mati. Tak ada tanda-tanda motor nak mati. Macam tersengguk-sengguk ke, tak ada. Satu lagi benda yang aku suka, benda yang aku macam tak berapa selesa sangat adalah dia punya riding position. Tapi aku rasa benda tu boleh diperbaiki dengan aku adjust kedudukan handle dia lah. Tapi aku tak sempat nak buat macam tu. Dia agak macam melenguhkan di bahagian kaki, bahagian pinggang ke bawah. Itu yang aku kena bagi tahu korang. Korang beli CF motor ni, make sure korang pergi dulu ride 100 kilo ke, supaya korang dapat rasakan perbezaan dia. Sebab masa dia bukan long ride, dia tak rasa sangat ketidakselesaan seat tu. Tapi lepas korang dah long ride, macam aku dah long ride kan, aku rasa tak selesa. Aku kena adjust dia punya handle. Mungkin pakai kepit sikit ke kan, ataupun dekatkan sikit. Sebab jarak badan aku ke tank ni agak jauh. Ya, memang betul, apa-apa motor fairing pun kalau long ride dia memang lenguh. Tapi ini ada perbezaan di sikit lah. Maksudnya aku tak boleh nak tahan sangat kalau terlalu lama ride tu. Tapi dari segi lain, surprisingly aku sendiri terkejut. Gerak kejap. Potong lah. Surprisingly aku pun terkejut yang dia sangat perform. Ini bukan overclaim. Ini memang aku dah, korang sendiri tengok aku daripada KL pergi Kelantan kan. Untuk CC dia 450. Dan aku convoy dengan kawan-kawan aku yang CC 390 ni. Nanti aku tulis dekat skrin perbandingan horsepower dan juga torque. Korang boleh tengok perbandingan dia dekat situ. Oi, jalan licin woi, slow. Takutnya tahulah tayar korang perform. Aku ni baru tukar tayar. Entah. Ya Allah.
Dia dah tampal kot. 2 lane guys. Relax je jalan basah ni. Oh pecut. Dan semasa jalan jam pun, dia punya nimble tu, tak payah cakap lah, memang nimble lah. Kira korang nak mencilok-cilok tu, dia sangat responsif. Side mirror ni macam biasa lah. Kau kurang confidence sikit nak menyelit sebab side mirror ni kau kenalah cari spare part. Satu lane kenalah cari spare part untuk menghandsomekan lagi motor ni. So inilah dia. Ui, lubang belah kiri, lubang. Okay. Ni ada jalan Gua Musang. Kalau korang nak cakap motor ni aku bawa dia masih dara lagi, tidak. Motor ni masa aku bawa dia dah 20,000 mileage dah. Bukannya motor ni dah bawa masuk track juga. Motor ni dah diuji di dalam track. Okay guys, so kita tengok challenge kita tahan ke tak tahan. 185 kilo daripada hentian Gua Musang direct ke Bentong. Dia sampai Bentong pun dah nak malam dah ni. Kita jumpa korang kejap lagi, okay? View subhanallah. Jadi konvoi ni kita santai-santai je guys, bukan nak racing, bukan nak cari top speed. Tapi hari tu aku dah bawa pada try lah dekat max, dapat 183, tapi boleh pergi lagi lah motor ni. Tapi jalan licin. Lawa guys. View yang sangat lawa. Okay, dia orang sampai. Tak ada. Ada. Oh, jalan tak elok. Dekat dah. Okay korang, so tadi kita orang memang tak berhenti dekat Bentong. Memang direct ni, memang terus nak direct ke Bentong, jalan dalam. So kejap lagi kita dah nak masuk highway lah. So kenapa kita buat macam ni? Sebab kita dah tengok, kita tahan tak tahan. Mental tu mungkin tahan, tapi fizikal sebenarnya tahan ke tak? Kalau kita straight 185 kilo, hampir 200 kilo lah kita straight je jalan. Tapi aku tahu sikit lagi ada lah netizen komen. Saya relax je 200 kilo 300 kilo straight. Itu masing-masing lah macam kami selalu kalau konvoi bilang sabar aja lah. Kami selalu kalau konvoi, kita orang akan berhenti tau. 1 jam berhenti sebab macam tak adalah nak kerja apa pun, tak adalah nak rushing pun. So that's why lah. Jadi begitulah kenapanya terjadinya panggilan daripada aku kepada kawan-kawan aku untuk kita buat challenge terus ride hampir 200 kilo straight tanpa henti. So memang daripada tadi, daripada hentian Gua Musang sekarang dah sampai Raub. Jadi kita nak terus ke Bentong. Sikit lagi. Mental mungkin kuat, tapi fizikal dah start lengur ni. Badan lah, bahu dah start lengur dengan beg yang berat ni. Aku rasa beg aku ni adalah dalam 2 ke 3 kg ni. Lemak air masuk dalam visor. Jadi dia punya perasaan tu kan, kalau kau konvoi dalam hati-hati dekat sangat tu. Kalau kau konvoi dalam jalan kampung, penat tau. Bismillah. Jom. Clear. Bismillahirrahmanirrahim. Takut. Kalau kau konvoi
dalam jalan kampung, kau penat tau sebenarnya. Kau penat. Melainkan tak jauh lah. Tapi kalau kau konvoi dekat highway, dia tak penat. Dia okey. Yay. Jalan basah, yay. Tengok visor aku dah start dah ni. Sebab spek aku tadi aku buka visor, lepas tu spek aku dah kena air, jadi dia dah double air. Jadi tolong jangan laju Bila jumpa cahaya, dia jadi macam banyak gila cahaya tu dekat cermin aku. Silap kan. Visor tak lap dengan ulap-ulap ni. Jadi bertemak. Dia tak mau hilang. Macam gesek-gesek mata pun. Bismillahirrahmanirrahim. Kita dah sampai akhirnya dekat Tol Bentong, guys. Ini adalah antara jalan-jalan yang mendebarkan. Alhamdulillah, jalan clear. Jadi kita akan berehat di Tol Bentong. So, tahniah guys kerana berjaya mengharungi endurance tanpa henti, non-stop. Jadi, apa yang sakit tak tahulah. Sekarang ni semuanya sakit, tak tahu mana satu. Alhamdulillah. Yelah. Isi minyak lo. Wah, ni ada Z baru balik lah. So, kita di sinilah. Alhamdulillah. Ya Allahu Akbar. Okay. Alhamdulillah. Okay guys, tak tahu dah rupa apa lah kita orang ni. Jangan tahu Alejak kuning tu. Diorang ni baru balik kan? Ke baru nak pergi, baru balik kan? Serius lah? Oh, dari KB. Dari KB ke Tol Bentong 379. Cukup. Nak full kan? Okay, kita dari KB tanpa kita berhenti, sebenarnya kita jalan 4 jam semua. Tapi kita berhenti. Jadi guys, sampai sini je vlog aku kali ni. Episod yang terakhir pun dah tamat. Terima kasih kepada semua yang terlibat, kepada brand-brand yang terlibat. Dryco, please show us some Dryco. Okay, jaket SJC telah melindungi kepala kami daripada segala jenis ulat-ulat yang dah arwah. X-Max Intercom yang memudahkan komunikasi kami. Dan jaket Shima yang melindungi saya daripada hujan, panas, tapi dia tak waterproof. Cuma dia sangat-sangat selesa. Okay, jadi kita jumpa dalam adventure saya seterusnya. Saya tak tahu apa lagi saya nak buat, tapi make sure korang dah follow, like, share, komen dan subscribe, dan onkan bell notification. Jumpa lagi guys, bye bye.